Hai semua, Assalamualaikum. Kita nak buat sambal hari ni, yang mana sambal ni boleh tahan lama, kita boleh simpan dan boleh digunakan untuk Ramadan nanti kan, untuk sahur ke untuk berbuka lah. Kita guna air fryer untuk kita goreng cili kering dan juga udang kering dalam 15 minit macam tu. Kemudiannya kita terus kisar menggunakan pengisar lah, pengisar yang kering tu. Saya guna Omni Thermal Blender ni sebab dia memang betul-betul kuat. Tapi nak ceritanya, jangan guna lama-lama lah, sebabnya dia boleh jadi tepung terus. Saya guna beberapa saat je, dalam 3-4 saat je. Kalau guna 1 minit setengah tu memang confirm jadi tepung terus. Dia memang sangat-sangat kuat lah. So selepas tu teruslah kita panaskan minyak dalam kuali dan kita tumiskan bawang. Kita goreng bawang dulu, yang mana bawang ni kita goreng sampai dia betul-betul macam nak jadi bawang goreng. Dah nak jadi bawang goreng tu baru kita masukkan bahan kisar tadi lah. Jadi kita goreng dia ni sampai dia betul-betul pecah minyak. Dah pecah minyak macam tu baru boleh masukkan bahan-bahan lain. So masukkan terus asam jawa, gula peran. Nak guna gula Melaka pun boleh jugalah. Saya guna gula peran tu senang sikit, dia menyejat. Kemudiannya dah pun siap. Ni sungguh letaklah garam semua saya siap kan. Jadi bolehlah simpan dan makanlah dengan nasi boleh, dengan mihun boleh, dengan mi boleh. Boleh sajalah nak makan dengan apa pun, dan ia memang betul-betul sedap. Nak guna udang kering boleh, nak guna ikan bilis boleh, tak ada masalahnya. Dan resipi ni lebih kurang sama je lah. Okay, selamat mencuba guys. Ia memang betul-betul sedap dan meletup-letup guys. Bismillahirrahmanirrahim.